Bengkong kerengga premium dengan gedel kita is the best combination kalau korang dapatkan combo and pakai serentak. Sebab you guys kena tahu, bengkong dengan gedel ni dua-dua fokus di bahagian yang berbeza. Contoh, gedel. Kalau beli gedel semata-mata dengan harapkan, I pakai gedel, I nak perut I hilang terus. I nak perut I terus kempis lepas pakai gedel. Saya minta maaf, gedel tidak dapat mengempiskan perut. Sebab apa? Sebab gedel dia tak ada compression di bahagian perut. Korang boleh tengok betul-betul gedel ni, bahagian yang betul-betul kompres adalah daripada bawah dada sini, bawah dada sampai pinggang sahaja. Tetapi di bahagian perut sini tak ada compression. Dia hanya ada push up bentuk U ni macam poket Doraemon ni untuk pegang dan push up perut mami-mami bersalin Caesar. So bila bersalin Caesar boleh pakai gedel ni seawal 2 minggu because luka Caesar akan duduk di dalam poket ni dan bentuk U ni akan support bahagian luka Caesar korang. Elak daripada kita rasa macam perut tu macam nak jatuh, rasa berat, rasa macam nak terbuka je luka Caesar tu macam betul tak? Jalan kena pegang luka Caesar tu sakit sangat. So gedel kerengga ni dia memang tidak menekan ataupun kompres bahagian bawah perut. So kalau you guys ada buncit di bahagian bawah pusat, saya minta maaf, gedel tidak membantu untuk menekan. Mungkin nampak apa? Sini dia kompres, dah sini memang betul-betul grip tau kat pinggang. Dia kompres kat pinggang, perut akan nampak keluar kat bawah. Sebab itu kena combinekan sekali dengan bengkong. Tertulang bengkong yang panjang ni lah yang akan terus peluk dan tekan korang punya perut. So instantly perut tu nampak macam papan plywood kalau pakai sekali dengan bengkong. Tertulang bengkong ni lah yang akan pegang kita punya bahagian bawah perut. Gedel semata-mata dia hanya nampak efek pinggang korang yang betul-betul secekak tu. Dia bagi korang punya pinggang sorok semua rapor-rapor pinggang. Dia akan push up bahagian bumper. This is the best part. Pakai seluar nampak gorgeous. Dia akan push up bahagian bumper dan peluk bahagian peha you guys. Peha kali ni memang fabric dia tebal and grip sangat-sangat. So yang mana ada masalah, okay, untuk you guys yang ada masalah peha bergesel, jalan peha berlaga-laga, masalah peha besar, gedel kerengga dapat settlekan korang punya peha. Okay, sarung je gedel, dia akan terus peluk bahagian peha bergesel tu. Tapi nak kempiskan perut, nak sorok, bukan kempis lah, orang cakap apa, I ada masalah perut besar. Okay, nak instant result lepas pakai bengkong tu, nak sorok kita punya perut dekat bahagian bawah perut tu. Bila pakai gedel, dia tak sorok, bengkong sorok. Sebab itu saya selalu recommend bengkong dan gedel. So dia instantly tekan bahagian bawah perut, nampak gorgeous. So kena ingat, bear in your mind, gedel tidak kempiskan perut. Kalau you guys yang tak ada masalah perut besar sangat, perut tu manja-manja, dan boleh pakai gedel sahaja. Kalau perut tu manja-manja je dan boleh pakai gedel sahaja pun dah sedap. Kalau perut tu memang besar macam mengandung ataupun macam ada anak kembar dalam tu, kena pakai bengkong. Tertulang bengkong tu lah yang akan menekan bahagian perut.